Nak cari Audi TT, nak owner ada jaga punya. Nak cat pun cantik punya, ambil balik pakai saja. Nak kereta, harga pun nak murah-murah. Okey, ini hari misteri baru dapat ini tahun 2008. Ini adalah Audi TT 2.0 TSI turbo engine lah. Memang pick up kuat, memang mantap. 2 pintu, lagi handsome pakai. Okey, ini hari cuma nak jual harga murah-murah, 33,800 saja. Ini jual cash sajalah. Okey, kereta memang mantap, memang elok, cantik, tak payah buat apa, ambil balik pakai sajalah. Okey, sekarang misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri ini hari nak recommend ini tahun 2008 Audi TT 2.0 turbo engine. Okey, ini sport car, 2 pintu sajalah. Cat semua cantik-cantik lagi. Bos boleh nampak dia punya lampu kiri kanan, depan belakang pun elok, semua cantik lagi. Ini sarung besar ni pun semua cantik tak ada crack. Selalu ini boleh crack tapi ini hari yang dapat ini biji memang tak ada crack, memang cun cantik. Nombor 8682 sekali bagilah. Tayar bunga 70% tebal, boleh pakai lama lagi Okey, cat memang cun cantik Tak ada crack, tak ada pecah, semua elok lagi. Lampu belakang boleh nampak ni macam baru macam baru. Cantik-cantik lagi. Selalu ni lampu belakang boleh crack dengan pecah punya, tapi ini tak ada. Semua elok cantik. Dia punya top brake light pun semua lawa lagi Okey, bos boleh tengok dia punya bentuk memang cantik kan. Sporty. 2 pintu saja. Ni pintu memang luas nampak besar dengan luas. Okey, harga ini hari juga nak jual harga termurah, 33,800 Ini kereta tak silap dulu 200 lebih, dekat 300,000 punya kereta. Ini hari cuma nak jual 33,800. Ini kereta kalau pakai untuk second car sajalah. Second car sajalah, simpan untuk cantik punya weekend baru pakai. Memang nampak handsome lah. Okey, itu Android semua boleh pakai, tak ada masalah. Owner memang maintain service ni owner misteri kenal dia punya lah. Dia trade in kereta sama dengan misteri. Kereta belakang ni memang ni belakang ada sempit sikit kalau nak duduk dewasa tu tak sesuai lah, budak-budak sesuai. Okey, kereta engine, gearbox, suspension semua tak ada masalah, elok. Sebab owner memang ada jaga dengan maintain service, tak ada masalah ini kereta. Kalau bos minat, cepat contact Misteri. Setiap hari Misteri akan post 2 video, tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Misteri punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang murah sama dengan cantik. Kalau ada rasa video ni bantu bos, sila komen, share, like sama follow Misteri punya video setiap hari. Thank you bos.